Cerita ni pengalaman aku tahulah aku ramai. RM10 kita bagi. Tak, dia nak beli sabun. Sabunnya RM1. RM9 tu jangan lagi kita idam-idamkan. Memang tak balik. Betul tak? Itulah jenis orang perempuan. Kita pernah 100 hilang. Dia memang jenis kick the chain. Faham tak? Bang, nak beli goreng pisang. Anak nak pergi luar. RM3. Dah RM3, baki RM97. Tak payah. Dia makan goreng pisang. Dia kata, baki. Maimu RM97. Lenyap. Hilang di bawah angin. Tetapi jangan marah kerana dia lah isteri kita. Nah, tak ada masalah. Kita biar mudah dengan dia. Dia nak pitih bagi, nak gelang bagi, nak tu bagi. Kita kahwin lagi. Tak ada masalah.